Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak mi goreng bajet hari hujan. Sekarang ni kan dah musim hujan ni, bajet-bajet lah kita. Okay, maksudnya yang ada di rumah kita campak-campak je. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih. Ini cili kisar, bawang putih. Cili. Bagi dia garing sikit. Dia sebenarnya kalau kita tak nak pedas, jangan buah banyak lah. Jadi hari ni kita hujan-hujan ni tak payah makan pedas-pedas lah. Tengok hujan kuat tu. Ini di Perak. Banjir belum kuat lagi ni. Belum mula lagi. Tapi dah nampak hujan kuat sangat hari ni. Kemudian kita masukkan cili sos. Okey, banyak sikit. Dia sebab hujan tu kita nak buat apa? Mi basah lah. Tu yang membosong banyak sikit tu. Kemudian kita masukkan kicap. Jangan banyak sangat. Nanti hitam. Kita kacau. Tunggu dia mendidih dulu. Sos sebabnya kita buat 2 paket. Buat sikit lagi sos. Okay. Kemudian kita masukkan bawang. Ini terpulang. Saja je nak masuk bawang. Biar dia rasa manis sikit. Okey, kemudian kita masukkan udang. Kita masukkan sayur. Kacau. Mi ni selalunya kita tak perlu bubur garam. Jadi tak payah bubur garam. Kalau yang suka masin tu bubur lah. Tapi kalau kita yang orang kata jaga-jaga kesihatan ni, tak payah bubur garam. Nak banjir kan? Kita masukkan air. Kita masukkan air. Biar dia mendidih dulu. Okey, mendidih. Kita cuma masuk sebut perasa saja. Okey, nak masukkan telur. Masukkanlah telur. 2 biji ya. Kita masuk telur. Dan kita masukkan sayur yang daun hijau ni. Okey. Kemudian kita masukkan mi. Habiskan tu. Kita tunggu dia mendidih sikit. Bagi kuah ni pekat. Kita kacau lagi. Tunggu sekejap. Kira-kiranya kita tak nak keringkan sangat lah. Biar dia basah-basah sikit. Kan mi goreng basah hari hujan. Okey. Kita tabur bawang, daun sup dan daun bawang. Gitu. Sayur tu mesti nak beriah lah. Yang menonton, mari kita cuba makan ramai-ramai di hari hujan. Pasti menyelerkan. Jumpa lagi. Bye.
Okey, Acik Niza, pas tak? Macam mana rasa? Boleh try kat rumah. Okey, boleh try kat rumah ya. Yang bujang-bujang. Mudah. Simple aja. Tapi rasa macam mana? Tegak.